Breaking news guys, ini jurulatih Asian All-Stars lawan Manchester United. Bukan Shin Tae-yong, bukan Kim Pang-gon, tapi rakan sekampung dia orang, Kim Sang-sik. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, beliau merupakan ketua jurulatih Vietnam yang baru-baru ini telah memimpin mereka untuk memenangi Piala AFF tanpa kalah sepanjang pertandingan. Dan kita akan jumpa dia lagi di bulan Jun bila Harimau Melaya berlaga dengan Vietnam untuk kualifikasi Piala Asia. Takkan member datang kali ini nak spy kot? Apa benda ni weh? Ini menarik. Dari segi formasi, Kim Sang-sik gemar menggunakan 3-4-3 untuk Vietnam sebiji macam Ruben Amorim. Tapi perbezaannya, jurulatih dari Korea Selatan ini lebih mementingkan defense yang kebal dengan counter attack yang laju. Itulah jenis lawan yang Manchester United tengah struggle sekarang. Macam mana geng? Korang rasa siapa akan menang game ini? Manchester United atau Asian All-Stars? Dan soalan yang paling penting, korang dah beli tiket ke belum? Setakat ini lebih daripada 20,000 tiket sudah dijual. Kalau sold out nanti, kau jangan menyesal menangis luar stadium peluk gambar Onana.